Okey, kita tadi dah cerita duit raya pun sudah, baju raya pun sudah. Apa lagi tadi kita cerita? Songkok pun sudah. Rambut pun sudah. Rambut pun sudah. Jadi kalau raya ni, selain pada kita sembang tadi tu, kita nak cerita juga, kita tak nak tinggal dia punya makanan. Kuih-muih. Makanan ni antara benda yang bersinar di waktu hari raya kan. Macam aku, yang aku cari lah kalau hari raya tu, memang yang aku suka sebenarnya rendang lah. Lagi-lagi kalau rendang daging kan. Tapi selalunya kita orang rendang ayam lah. Daging pun bukan murah kan. Rendang ayam. Rendang ayam pula kalau mak aku punya dia special sikit. Warna hijau. Oh, ini ada cheese. Bukan. Ini bukan. Tak ada istilah nak burger-burger ada cheese tak ada. Tapi rendang ni dia warna hijau. Dia pakai cili padi tu. Dia tak macam rendang biasa bosan kan, macam orange, coklat tu kan. Ni rendang hijau. Ada mie orange? Ada lah. Orange lah. Kau tu korang nampak warna apa? Kau nampak rendang tu warna apa? Coklat. Itu aku cakap tadi, orange, coklat macam tu lah. Orange tu tak adalah macam aku orange limau tu kan. Orange tu pun sebab nampak dia minyak-minyak tu kan. So tu aku rendang lah. Rendang pair dengan nasi impit. Nasi impit. Aku nasi impit. Nasi impit, lepas tu ketupat. Ketupat aku pula, aku kan ketupat ada macam dua jenis lah. Dua kan? Ketupat balas. Satu lagi ketupat balas, satu lagi ketupat yang macam nasi impit tu kan. Aku suka yang ketupat balas tu, yang pulut tu kan. Itu aku boleh makan dia kalau tak ada lauk. Gua pergi kedai, gua cari susu pekat tu. Aku tak minat tu kalau benda-benda makanan yang cicah susu. Minta bagi aku tak punya. Relax, ada orang suka. Aku bila kalau tengok kan orang makan susu, apa tu makan susu lah. Tapi ketupat tu je spesifik je. Dia rasa dengan pulut dengan susu tu kan, kick tu. Aku tak suka manis. Kau suka manis Jangan risau, ada orang suka manis. Baik aku tengok kan adik aku dah makan roti canai cicah susu, aku bising tu. Kau aku makan dengan roti canai cicah susu ni, makan benda lain. Tapi kalau tanya aku benda lain apa, aku beli roti kosong. Ni lain sikit lah. Beli roti kosong, aku habis. Kau tahu apa? Aku ambil margarin, aku sapu mula. Aku bakar jadi roti bom. Makannya tu mana pun mana kan. Cukup sama je. Cuma susu kan tak Psycho lebih. Benda sama. Aku cuba fikir tadi apa benda dia nak bega kan. Benda sama je. Gula kat mana juga. So macam kau kan hari raya, apa yang lauk ataupun menu yang kau cari, ataupun kau memang aku favorite aku bila raya ni lemang dengan tempat palas lah. Lemang tempat palas lah. Tempat palas ni memang favorite aku. Memang kata kalau raya tak ada tempat palas tak sempurna dah bagi aku. Pandai anyam? Anyam pandai? Anyam tak pandai lah. Aku pun tak tahu macam mana sampai sekarang. Tengok jari tu kan. Kalau aku tepat 3 bucu tu aku boleh lah solusi. 3 bucu tu lah. Aku boleh. Aku boleh. Kau boleh macam tadi. Tapi kalau aku buat tu tak boleh jual lah. Nak makan boleh lah. Nak jual tak boleh. Rupa tu tak berapa nak ada. Okay, aku akan kata bangun pagi tu aku tengok kan, pagi balik main raya tengok mana ni tempat palas. Ada tak ada kan? Tak ada, nak makan lemang lah. Nasi impit tu bagi aku normal tu. Nasi kan? Nasi lah. Ketupat palas ni setahun sekali kau boleh jumpa. So aku akan cari ketupat palas. Walaupun dia pulut kan, bila kita makan pulut. Tapi vibe dia makan ketupat palas dengan rendang daging kan, daging dendeng kan. Sedap bagi aku. Kuah kacang aku takkan usik lah. Aku akan usik bila terdesak makan nasi impit. Kuah kacang tu aku favourite lah tu. Pair pula dengan lontong. Sebab aku dah fikir lah, raya tahun ni aku nak cari rumah yang aku beraya fish and chip. Bukan. Apa ni, kuih raya dia coklat. Kuih raya coklat So aku pernah tahun lepas aku pergi beraya rumah orang. Biskut coklat dia, kuih tart Cadbury kan. Kuih tart Cadbury aku habiskan. Tanpa fikir, malu tu. Aku buka, makan. Tahu dah nak habis kan. Aku pergi. Daripada aku simpan, biar aku ambil je. Aku ambil je. Apa perasaan tu rumah tu? Tak tahu apa kan. Nak aku lempang ke tetamu. Silap lah coklat kan. Benda coklat Cadbury, aku akan sedap. Okay lah.
So Cakap tak suka manis. Coklat marah. Coklat tu tu aku cakap tadi. Dua ekor je lebih. Coklat ni bagi aku lain tau. Coklat favourite benda lain. Dia coklat tu Dessert kan, lah, dessert bagi aku. tapi tak tahu juga, katakan coklat kuih tu pun Dessert coklat ni manis datang daripada gula juga kan. Ha. Lain kalau kau makan yang coklat asli tu kan. Tetap pahit-pahit. Pernah makan coklat asli? Dan cube kan. Cube mana? Dia petak tu. Bukan. Ni yang memang biji koko tu. Oh tak nak. Pernah nampak? Tapi aku tak nak makan. Aku selalu macam curi apa aku. Oh, kampung kau ada? Bukan kampung aku, kampung sebelah. Pergi seberang. Sebab macam pokok tu tak ada tuan, dia situ hutan. Kira pergi cari dalam tu ada buah dia, ada pokok dia. Pokok tu memang liar ke? Tak tahu Kan? Dia kot. Mungkin memang ada hutan tu. Kita orang pergi ambil, lepas tu balik cak. Buah koko. So sekarang giliran Alip lah. Apa yang makanan? Sebab kalau kira aku Selangor dengan dia tu tak ada jauh beza sangat lah makanan kita orang. Lebih-lebih kurang lebih sama lah. Lip pagi biasa kan. Nasi kamu. Alip yang aku tahu kalau belah korang, aku tahu kalau pagi kalau raya, tak tahu Kelantan Terengganu, tak silap aku lah. Betul kalau aku salah. Pagi raya ada sate. Sate ikan lah. Ke sate kan? Sate ya. Sate ayam daging kan? Kelantan pun ada kan? Kelantan kan Terengganu sama lah aku rasa. Sama lebih kurang je. Ada sate Sate lah. pagi raya. Kita mana mahu datang pagi-pagi bagi sate. Tempat pula dia mau bakar kan. Itu dah pagi semalamnya bakarnya kan. Tak tahu lah. Bagi aku kalau dia pagi-pagi sate, malam raya tu meriah tu. Ya. Bakar sate kan. Aku tahu sate pagi makan pagi lah. Aku tahu Johor ada. Kacang ada. Tapi raya tidak lah, aku pernah tengok lagi tempat dia je. Pagi raya hadap sate. Selain tu apa? Sate, nasi, selain tu pula mi kari. Pagi-pagi kau berat tu. Berat. Tak boleh, sana kan tak boleh. Pagi-pagi kan sana kan memang ada bahan nasi belauk. Hari biasa. Macam kau lah raya. Apa lauk favourite kau? Yang memang pagi raya pergi semayang, balik solat, itu yang kau mesti nak makan punya. Nasi kamu. Tak ada nasi kamu dia. Terresis kan? bang. Aku favourite tu nasi kamu. Aku Aku pun favourite tapi Nasi tak yalah kamu. pagi raya. Daging. Solok. Betul lemak bakar. Lemak saya makan sorry lah. Solok memang aku suka lah. Lemak bakar sedap tu. Sedap Ada tu. dekat Jalan Keramat tu. Tapi aku pernah macam tengok dekat sedap dekat tu. Ganjang. Lemak bakar sedap siap. Raya. Tak lain sikit je lah. Sikit je lah. Tapi banyak-banyak lemak kan. Lemak kan sana aku makan sedap tu. Gigit tau, pecah berair. So lemak duit mahal tu. Tak tahu lah gerik apa. Ni kalau lemak biasa tu. Wahyu 5A. Tapi sedap tu serius. Aku nak pergi repeat lagi tapi ramai pun Aku sampai sekarang tu cari nasi kamu lagi lemak. Kau pergi Jalan Keramat. Yang ramai. Okay, balik raya. Kau tengok Isai tahu tak Isai? Isai tu dia ada share tempat tu. Sedap. Soalan aku tadi tak jawab lagi. Aku tak cari pun. Aku dah ada makanan aku makan je. Kau tahu aku jenis tak memilih. Mesti ada satu favourite punya. Memang kalau kau nampak dia tu, dia dulu kau cedok. Aku tengok apa yang dekat rumah. Tengok rumah aku buat apa. Macam tahun ni dia orang cakap nak buat behu tu. Behu goreng. Cakap apa benda dah buat behu goreng. Dia kena buat simple-simple behu goreng. Sebab kita orang makan je kan. Perempuan ni masak. Macam tahun lepas mi kari buat. Mi kari nasi apa tu? Nasi apa tu yang kecil-kecil tu? Apa Kelantan panggil? Kunyit. Nasi apa? Nasi apa? Nasi belauk tu, bukan nasi belauk, nasi ayam. Nasi ayam Melaya. Ayam kecil-kecil ada pakai? Lebih kurang macam tu lah. Nasi memang kita orang berat-berat lah pagi-pagi. Kiranya tak ada lah macam kita orang. Macam ketupat ke, Ketupat ada? sipit ke, kuah kacang ke, rendang ke. Kita orang ketupat dalam tu ada daging. Bukan ada daging, ada apa? Ada iti lah. Iti lah. Macam mana meh? Dia macam ni, macam pulut panggang. Ya, macam pulut panggang. Bukan macam, aku rasa pulut panggang lah tu. Dah, ketupat. Lain lah, ketupat lah. Memang kukus apa semua. Yang sotong ada tak? Apa? Ketupat sotong? Ketupat sotong. Tak ada. Oh tak ada itu pula, tak ada pula. Itu tak ada.
tu bukan untuk hari raya, tu untuk musim sotong. Kau kan? Dah musim Sotong memang ada musim lah. Jangan buat tak tahu Ya, jangan buat darat pula. Ingat hari raya ada sotong. Kaya orang layan tu. Macam tahun ni Pernah makan ketupat sotong? Tak nak Pernah tengok? tak nak. Tengok pun tak pernah. Tapi ketupat sotong Terengganu Kelantan lain. Beza. Beza kuah, beza sangat. Sangat-sangat beza. Cik. Aku tak boleh makan tu. Tengok makan budak lagi. Pernah tengok lah? Pernah Asal makan? pula aku tak tengok. Aku baru pun pernah benda. Ya. Aku pernah tengok pun ni ketupat ayam. Ayam cekor kan, masuk semua pulut semua tu, dah bontot ayam tu, pegang kukus jadi ketupat ayam. Ya, merapu tak? Bang, terlalu merapu bang. Ketupat ayam. Ketam boleh terima lagi. Ketam. Dah tak macam mana. Dah nak makan ketupat satu hal nak kena buka pula kopek-kopek. Yalah, elok ada proses kat macam sama. Tapi aku memang tak boleh makan ketupat sotong tu. Memang sotong aku tak makan. Tapi kau tahu tak, dia kan rebus ke kukus lah? Rebus kan? Kau bayangkan Gula Melaka. gula dengan misai tu, keluarnya air sotong tu keluar kan. Aku tak boleh bau dia tu. Totally bagi aku hanyir lah macam aku kan. Tak ada tu. Kau bau mana tu? Ni kau orang Kelantan buat ni aku rasa ni. Orang Indo ni. Aku bau sotong kat pasar pun aku bagi aku hanyir lah. So biasalah aku tak makan sotong apa. So itulah aku punya perasaan. Tahu. I see. So kalau orang makan sotong ni lain cerita lah. Tapi aku tahu dia kuah dia manis-manis kan. Sebab korang dengan gula Melaka semua kan. Macam tahun ni apa lauk dah confirm lah? Macam aku dah confirm lah. Aku dah confirm, aku dah call mak aku, kena ada ketupat walas. Sebab tu favourite aku dengan bapak aku. Ketupat walas daging tu ketupat walas buat sendiri je? Buat sendiri. Buat sendiri lah. Aku pandai ayam. Aku tahun ni kuah kacang tak ada, nasi limpit tak ada. Tahun ni nasi apa aku Pagi-pagi order Grab. Pizza McD sampai. nasi tak sure nasi minyak ke nasi apa, tapi yang nasi bukan nasi putih lah, nasi minyak kot saya aku. Lepas tu dendeng daging. Bagi aku kalau raya kan, lemang ni aku selalu bergaduh dengan mak aku. Dia bukan gaduh betul kot. Macam gaduh Argue lah. kata lemang yang paling sedap, betul tak? Kalau kita orang panggil bontot lemang tu. Oh yelah yang Lembut putih-putih tu, yang ada santan tu. Itu kita akan bergaduh lah kita. Pergi lah kau punya kan nak. Kau suka eh? Aku suka dah. Aku rasa macam Sebab aku suka pulut ni favourite aku. Yelah. Masa bagi yang makan, sedap tu. Dia sedap. Kalau tak dah potong lemang banyak kan, aku ambil 3, yang bontot tu aku simpan tu. Tak aku makan last. Itu favourite aku. Aku nak makan tapi kadang-kadang rupa tu dia macam memang dia tak senang. Dia tak senang kan. Tapi sedap, kau kena rasa. Memang sedap. Memang kat situ tang tu memang Memang kick kata, memang kick lah. Kau makan macam tu kan, orang kata gabungan sempurna tu ada tu. Oi nah. Rasa dia tu ada. Tapi yang kata boleh bakar pun akan sedap lah. Kalau yang dah lama makan tak sedap lah. Aku lemang tahun lepas kot aku rasa tak ada. Macam pakcik aku ni dia ada meniaga lemang tau, belah bapak aku lah. So dia lemang dia ni macam banyak-banyak variasi tau. Ada lemang biasa, lemang jagung, lemang pulut hitam. Aku pada tahun lepas cari lemang pulut hitam mana. Tak jumpa. Aku nasib pakcik aku tak buat tahun ni. Kalau ada aku sponsor je. Dia sedap tau. Dia bukan sedap macam mana, dia mungkin lain lah. Tapi aku lebih favourite lemang jagung tu. Kau makan dengan pulut, kau tergigit jagung. Tergigit pula. Sebelum dia daging ni. Mana? Dendeng. Kau makan dendeng? Macam ni lah Aku kurang makan lemang ni. cerita lemang. Lemang makan macam tu je? Lemang ni Aku tak tahu, tak pernah makan. Kau serius lah? Serius lah. Tengok mana? Orang tengok ni. Tahu mereka. Makan tak pernah? Tapi tak terasa pun, tak teringin pun nak makan. Jauh. Berat. Aku yang tak makan ketupat sotong tu, ya tak ya lah kan. Kau lemang kot. Dah kata orang makan. Tradisi tu. Pernah lah, rasa tak pernah. Aku lupa macam mana rasa. Aku rasa tak pernah makan tu. Tahun ni lah pecah rekod makan satu. Tengok lah kalau Lemang ni kat sedap sana tu. tekan dah ada siap ada orang jual kan. susah, sana susah. Sana tak ada Susah Tu cakap
Tapi kalau cerita pasal lemang ni, ui, harga lemang pun sekarang Dia ada saiz. ui, dia main saiz pula tu. Dulu sebatang ke biasa, besar ke kecil ke kan. Kau ada besar bonus lah Itu kan? sama. Sekarang Besar 13, 15. nak Paling-paling tempat aku besar kata 18. Aku macam, ui, biar aku beli kecil ni lah. sekarang nak beli lemang pun telan liur tu. Tengok lu lemang. Dah lah aku tak rasa je. Sayang lah, sayang. Sampai dia nak rasa tengah-tengah. tu. Tapi boleh ke makan macam tu je? Boleh. Kenapa tak boleh tak? Aku kena Kau ada macam pemani-pemani. Kau pernah makan pulut tak? Pulut. Kulit pernah. Makan yang tu pun dia kau sama je lemang. sama Tapi je. lemang ni lain. Dia rasa, orang kata macam mana cakap, rasa dia memang rasa pulut. Tapi dia macam dibakar kan. Rasa dia dia rasa dia- masin sikit kan Mak. Ada aroma bakarnya, ada aroma daun-daun pisangnya, buluhnya. Pulut pun aku makan gula ayam. Aku ni ada benda-benda macam tu, ada daging-daging. Yalah. Baru aku boleh makan. Selalunya lemang ni kita makan dengan sama macam mana nasi imbit tu kadang-kadang. Tapi aku jarang lah tengok lemang dengan kuah kacang kan. Selalu lemang ni dengan rendang, serunding, macam gitu. Tapi kau janganlah pula lemang kau beli nanti kau buat kau goreng telur mata. Lepas tu kau tak kicap. Mana tu sedap. Macam nas je. Kau goreng telur mata yang telur mata gede-gede tu. Sedap tu. Sebab aku baru tahu benda dia kat sana ada benda yang aku rasa wow lah. Kau cerita sikit air kelapa. Air kelapa? Takkan dia tak tahu? Air kelapa tahu. semua aku tahu. Okey, kita minum selalu air kelapa kan. Paling bodoh pun kita letak air gula. Sana Letak gula Melaka. tak. Tak susu. Dia lagi dia tak suka susu kan. Air kelapa taruh susu. Betul. Kau rasa apa tu? Episod yang ke berapa tu Dia cerita kat aku. Uish, agak mind blow dah tu. Cakap ni kalau kau buat kat TikTok resipi bulan Ramadan, viral tu. Kelapa susu ni. Kan aku search TikTok. Nanti kau cuba tengok. Aku rasa aku tak pernah jumpa lagi lah. Tapi dia cakap dekat sana kira tak pelik lah benda tu kan. Oh sini macam terkejut lah pelik Ya. Sebab bagi kita orang satu hal lah, bagi kita kelapa kita Tak, minum. maksud kau kelapa susu tu kau kena shake ke apa? Tak. Air kelapa Memang betul. pure tu. Betul. Kau Susu. So dia akan jadi kita dapat dari susu lah. Tapi dari kelapa. Aku dulu ada sejarah lah. Dekat tahun 5 lah. Semua member aku datang rumah. Aku panjat kelapa. Turun. Beli susu, air batu. Dalam kelapa. Duduk kat pantai minum. Tapi aku rasa dia bukan pelik sebab apa Lip. Dia bagi aku pelik sebab kita tak pernah tengok orang buat. Tapi kalau bagi aku yang aku ni bukan nak cakap ni kau kena share kan. kelapa susu tu. Kelapa susu lah. Macam ni Dekat mana? Dia punya location tu? Sanakan. Sabah. Oh mungkin tak pelik lah benda tu. sebab kita ni selalu kelapa ni kita cari kadang-kadang kita memerlukan macam kita tak sihat. Kita tahu kelapa tu ada zat. Kau tambah pula susu kan. So tu agak pelik tu kita orang. Lagi zat besi. Tapi kalau bagi aku yang aku ni bukan dah kata terror masak boleh lah. Tapi kalau gaya aku cakap tu aku rasa sedap. Air kelapa dengan susu aku rasa sedap. Aku rasa lah. Tak garam sikit kan. Ui, lemak-lemak. Macam kau sendiri lah. Kita masuk sikit kan. Pernah ada tak yang pelik sikit kita selitkan untuk topik? Ada tak? Tak ada Bismillah. pelik. Macam aku dekat kampung aku ada cerita kat itu air kelapa kak. Tapi aku tak pasti semua orang kampung aku buat macam tu. Yang aku nampak sepupu aku buat air kelapa tu dia ada orang campur sirap. Pula dah. Tapi aku tak pastilah itu merangkumi sekedah tu macam tu tak tahu lah. Tempat aku tak ada lah dekat ni. Aku tak ada yang jumpa pelik tu. Yang pelik tadi aku jumpa semua tu benda aku makan. Kita ambil idea dia, kita meniaga kat sini. Kau buat dulu. Kau beli kelapa. Aku nak buat. Kau baca buat susu. Dia susu pekat. Susu pekat lah. Susu pekat saja. Kacau. Sedap. Tapi aku rasa tak pelik tu. Mungkin dia akan rasa kau kena shake lah. Sama kan. Tapi kau nak shake kan blender kan. Blend kan. Rasa-rasa kelapa tu lah. Ni uri lah. Uri air kelapa lah. Tapi kau campur susu. Nanti kau buat aku try Mok.
Itu hari kita nak try, aku dengan dia nak try satu benda tapi kita lupa apa, kopi apa? Kopi taruh apa yang ada orang sembang kita tu? Tantan tu. Bukan. Kopi taruh limau ke apa lah? Oh, kopi 5 samboi. Oh. Kopi O. Kopi O, kopi kosong, tak ada letak gula, tak limau, lepas tu letak asam boy. Apa dia rasa? Aku nak try tapi aku takut. Ya, Setakat ni- kopi O nak pahit kan. Setakat ni yang aku tahu kopi O taruh mentega. Tu biasa dengar lah. Tapi tak biasa minum, tapi biasa nampak. Ni kopi O, limau kasturi tu, kecil, tu letak asam boy. Wish. Tu macam bagi aku mak potong steam ke. Tak tahu lah. Kalau Kan botol steam, botol tabiat tu. kalau apple sambal tu sedap tak? Makanan. So kita pun dah berada di ujung-ujung episod. So kita pun nak ucapkan selamat raya Lep. Baik. Selamat raya, kita ucapkan selamat raya kepada korang semua yang menonton video ni, dan kepada subscriber kita orang semua yang follow kita orang daripada hari 1 sampai lagi sekarang. Apa jua kita cakap kalau ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun tershock sendiri ke, kita minta maaf lah kan. So kita cakap kosong. Dan Angah, kita silakan kalau ada nak buat sikit ucapan untuk kita punya subscriber yang tiba-tiba sebelum ni beliau ada di sini tapi tak ada, yang tak terjawab oleh tuannya sendiri. Nah, aku nak ucapkan selamat raya. Yang mana balik kampung, jauh perjalanan tu, hati-hati di jalan raya. Kita tak cakap. Lepas tu kalau memandu pulang ke kampung ngantuk, rehat dulu di R&R, tutup mata, tidur dulu, gerakkan badan, rehat minda, baru kita sambung perjalanan. Lepas tu jangan lupa ambil QR kat aku. Raya man, aku pun perlu duit raya sekarang. So macam tu kita pun macam yang Angah cakap, memandu berhati-hati. Kalau rasa mengantuk, tidur. Okay, memandu orang kata secara selamat, no drugs. So, satu lagi ni lah, kalau rasa betul-betul ngantuk tapi perlukan teruskan perjalanan, buka lagu Gen Z. Kami bodoh lagu tu. Biarlah kau baran satu kereta tu, janji kau sedar. Kau segar otak kau tu. Dan apa lagi Lep? Apa yang disampaikan, ada lagi tak? Tak ada dah tu. Dia raya berwaspada bermain mercun. Betul. Kita pun lupa kan nak cerita pasal mercun semua. Tapi benda tu benda yang biasa lah. Biasalah. Kita pun dah banyak kali cerita benda tu. Berhati-hati lah bermain dengan mercun, orang kata firework. Ya, sebab Kau ada member yang terkena putus jari ke? Aku ada. Kalau buka video orang sensor aku tak tahu, aku tak rasa tak ada kot lah. So itu kita tak pesan main-main juga, tapi kena sentiasa tahu kita nak kena ada kita punya safety lah kan. Sekarang pula aku nampak ada mercun bola tu. Lalu kat TikTok kau, cuba lah. yang Pokemon. Dia punya meletup. Gampang tu bentuk dia. Tapi selok ni nak main tu, kalau budak-budak tak digalakkan lah. Ya, tak digalakkan. Tapi kalau orang dewasa nak main, aku sarankan pakai helmet, safety harness, vest, vest. lepas tu spek. Main lah. Kau main apa puas. Okay. Sebelum kita berlalut, kita jumpa lagi di next episode ya. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Kosong-kosong.